guys, hari ni Jumaat 21 bulan 2, kami akan berangkat ke Kuala Lumpur, ke Jalan Lok Yu untuk ke Prive International. Kami bawa rombongan dalam 35 orang. Rahman Fast Travel. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية والسلام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Kita akan berhenti di Gua Musa. Dan ada siapa-siapa yang ada kecemasan atau apa-apa, boleh bagi tahu lah kat depan ni. Kita akan berhenti kan ke mana-mana kan. Dan seterusnya kita akan sampai dekat area masjid situ esok. Lepas tu kita akan bertolak, bersiapkan diri lah semua dekat masjid. Dan kita akan bertolak ke Prive International, Ibu Pejabat Prive, pada pukul 10 pagi esok, insyaAllah lah. Sampai terek ke terek. Apa lah ni? Halupo. Makan dulu. Jadi reba. Oh. Oh, ini penumpang kita. Ini kita bawa apa? Mau cakap mah. Naik. Naik. Video. Gitu. Wah, ni masuk dalam video ni. Dua orang ni.
bawahnya ya, mulai pula ya. Mula. Ya, lewat. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Apa ni mari dia balik dia sore apa. Oh, ya lah. Dia sore. Pada dengan tu Tidur dah tu tidur dah. Tu kecah gitu. Tapi bagus. Alhamdulillah. Mana pula ni? Kita nak pergi ke Atukeh. Tai Pusang. Lok you. Lok you. Hotel Vivo. Oh. Vivo. Vivo pun tak apa. Oppo. Sini Kati. Kati, sini Kati. Suasana. Part-time. Còn bolak tak baru ke tadi. Betul kan ni pun. Hai, lebar. Begini. 37 orang. Nak kecek sikit je nak. Kerana perjalanan hari ni. Assalamualaikum. Let's perjalanan semalam dari Pasiho. Selesa lah perjalanannya. Lepas tu hingga tidur pun sedap. Penumpang-penumpangnya relax lah belakang lepasnya. Hingga ke Sabah pagi ni di Batu Kih dah. Sehingga semaya. Masjid kan masjid. Di masjid di Batu Kih sehingga semaya mandi apa. Selesai lah. Masjid pun okey lah boleh. Masjid pun okey boleh. Jadi boleh bebas lah. Okey. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat yang ada bersama saya hari ini pada hari Sabtu. Berapa hari bulan ni? 22 hari bulan. Ya, kami berasa bersyukur perjalanan kami selamat sampai ke destinasi. Sekejap lagi kami akan ke Dewan Prize International. Dan sekarang saya baru ingin menceburi ataupun mencari ilmu tentang produk ini. Apa yang saya tahu, produk ini amat berkesan lah. Selepas saya menggunakan yang Cik Nah punya hari tu, memang hilang segala dengan ilmu saya. So hari ini saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri pencerahan tentang produk ini. Terbaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh. Nak buat modal eh? Tu tak ada di ni. Waktu pun tahu. Banyak ni doktor Ruk gitu. Masuk ke? Nak ambil gambar rewak kita ni yang penting ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulakan perjalanan, kita membaca doa terlebih dahulu. Masalah apa dia macam tu? Kita tak apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Makan kita weh. Apa yang jatuh kat air kat dino. Ah.
Selawat. Oh putih. Ha? Boleh air putih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu anta mislahu suduri sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara'ayni suhana bisurahina sallallahu alaihi wasallam. Cantik ya. Mana? Mana kereta api? Oh, stesen. Tengok ramai tergelok tapi lagi. Satu ramah ke ni. Satu. Oh, oh. Cuti ni weekend. Tu wow yang pakai data. Promo. Kehendak saya lah ataupun pihak kami daripada Wellness Gallery Kelantan kepada orang-orang yang mengguna pakai peralatan daripada Prive International ni, sebenarnya harapan kami apabila dapat menghadirkan diri ke program-program syarikat ya, sebenarnya adalah untuk memberi keyakinan, memberi semangat, memberi lebih kepercayaan untuk kita mengguna pakai produk. Sebabnya
Kadang-kadang kita rasa macam tak yakin kan, betul ke aku guna barang ni, betul tak? Kita rasa macam ya ke, guna-guna jadi rasa macam makin nak demam ke. Kaki saya yang saya buat rawatan sudah hampir setahun setengah. Dah habis cara dah. Habis ikhtiar, last sekali saya blow je pakai blower Aetera. Blow hari-hari dan alhamdulillah kulit saya dah cantik seperti dulu-dulu lah. Balik comel seperti sedia kala semula. Kalau ada gambar hak sebelum dan selepas, saya akan tunjuk di di Wellness Pasiho nanti. So kalau ada isu-isu berkaitan dengan kulit dan sebagainya, tak usah ragu-ragu lah. Memang molek kalau pakai Aetera blower ni. Saya pergi sampai ke Kuala Lumpur baru ambil ubat untuk orang kata ada klinik bagus di Kuala Lumpur baru untuk rawatan kulit kanser. 3 jari kaki saya bahagian tengah tu hitam sehitam-hitamnya, dan kulit tu menebal sehingga lebih kurang 5 cm tebal kulit tu. Saya tak ada ikhtiar lain. Saya pergi klinik kesihatan ambil krim putih biasa tu. Lepas tu saya blow jari, blow. Sampai ketiga-tiga jari tu tanggal kulit-kulit tu habis. Hak hilang, hak hitam tebal-tebal tu, hak jadi kau kanser ke apa hilang. Comel lah tempoh dulu-dulu dah kulit saya. Kalau saya dan kalau ada rezeki, insya-Allah minggu depan ke kita buat satu testimoni di Wellness Pasiho untuk kulit saya tu. Kita boleh berkongsi pengalaman sikit lah oleh Pak. Price guys. Kita hari ini kita bawa rombongan Mak Cikia ke Pride International di Kuala Lumpur. Zas. Bye-bye sikit. Bye sikit. Gitu. Zas. Kena pergi kon. Boleh ke tanggut? Boleh. Kak lambat sikit kak. Molek lambat-lambat tak nampak tangguh. Boleh? Tour guide. Kita belum datang. Tangga tu. Tangga tu pergi kat blok B ni dah. Tu. Pusat peniaga. Tu. Boleh pergi dulu. Itu pergi kali dengan saya. Tu blok B. Assalamualaikum. Selamat datang ke Pride International. Umi, di atas dah. Mari sekali-sekali. Jom.
Dia babah saya naik kali. Dia babah tak saya dengar kali. Itu. Kita dah sampai guys. Sampai ke Ibu Pejabat Perangi Nasional. Masuk. Action. Gelak lah. Dah. Zam. Oh. Video. Oh. Cah boleh-boleh telefon. Ada banyak tempat ngecah. Kejadian dengan izin Allah tu atas kehendak kita juga. Kalau orang tak ada kehendak, dia tak ada nak datang-datang macam ni. Dia tak pernah dalam fikiran dia tu ada kehendak. Jadi saya cukup percayalah kehendak kita semua adalah memulih apa dah? Membaik dan memulih pertamanya kesihatan lah. Jadi kalau kita tengok sini pun yang kategori-kategori yang memang nak ke arah membaik dan memulih tahap kesihatan kita lah. Dan pertemuan saya dengan syarikat ini pun sebab atas dasar nak membaik dan nak memulih. Nak membaik dan memulihkan kesihatan. Mula-mula sekali memang saya tak fikir untuk mati sakit. Kalau meninggal kita akan tanya apa? Sakit apa? Kita tak tanya accident ke tak kan? Kita akan sakit apa kan? Menggambarkan betapa kesakitan ini sesuatu yang begitu dekat dengan kita. Dan dalam family kita pun kita tak boleh macam tak apalah, macam seolah-olah sakit tu mesti kita akan sampai. Macam dah umur macam ni kena sakit ni wajib, macam sesuatu kewajipan sakit tu kan. Jadi bagi saya, masa saya mula-mula saya jumpa dengan peluang penyertaan perang ini, maintain kesihatan. Nak jaga kesihatan sebab saya memang begitu hampirlah dengan melihat keadaan sakit dan saya jaga arwah suami saya sakit selama 3 tahun tunggu di hospital berulang-ulang. Kejap buat ni kan, ulang-ulang buat tu. Masuk masa yang sama kan, buat yang berbeza. Kejap sini, jadi saya tengok macam mana keadaan dalam ward dalam hospital, keadaan orang yang menunggu orang sakit, keadaan orang sakit sendiri, rintihan orang sakit. Yang boleh bertanggungjawab dengan kesihatan kita sekiranya kita ada ilmu. Kena belajar macam mana cara nak jaga kesihatan Jadi bermula dengan kesedaran, peluang-peluang untuk kita nak sihat itu pun datang. Jadi tanpa ada kesedaran, kita tak pernah fikir nak sihat. Tunggu turn macam tunggu turn. Mula kita makanlah ikut suka kita makan macam mana kita dilahirkan, cara makan yang daripada keturunan kita, makan jenis apa makanan yang kita makan, cara kita makan, cara lifestyle kita, kehidupan kita kita ikut je kan. Kita ikut. Lepas tu kalau kita kena kencing manis, kita akan cakap apa? Keturunan kita katakan. Sebab keturunan saya memang mak ayah kencing manis, datuk nenek semua kencing manis, jadi saya pun dapat kencing manis kan. Siapa juga? Apa suka? Jadi hoki yang kita tak makut. Orang lain ikut dia
lauk banyak. Sama ada ayam. Ayam tu ambil dada ayam. Jangan ambil tepuk ayam. Dada. Ajarlah telur makan dada. Kita lah kita di macam di apa? Dia nak makan nasi lauk kan. Oh ya nak dada. Dia kata orang ni ada orang yang minta dada dia kata. Terima kasihlah golek-golek dada. Mek ambil dada. Orang lain tak lalu, orang nak kopeh tu. Jadi kopeh tu bawa masalah penyakit. Kopeh. Ambil belajar makan isi. Memang sedap kalau dia ada. Kita hidup kita ni kita ajar dia makan. Dah ada aja. Kalau molek lagi rebus ataupun tapi kalau tak usah payah-payah makan sikit-sikit, lauk tu banyak, lepas tu ada sayur. Cara ni kalau orang biasa dah ni jangan ambil. Lepas tu kita tak boleh ambil benda-benda yang berangin. Benda-benda sejuk. Apa kan kalau kita penyakit apa pernah kolesterol tinggi, gula tinggi pernah. Tapi dia kita tahu kita patah bikin. Okey bakar. Dengan nasi patah. Bila sembuh boleh makanlah udah untuk tadi makanlah. Masalah kita lo ni ramah tu adalah menahan nafsu. Menahan. Siapa yang dah beli? Siapa yang dah beli? Beli yang mana? Merah ke? Purple ke? Merah, purple. Merah sebut merah. Alright, purple? Okay. Nak beli lagi tak? Hari ni kita ada promosi tau. Tahu kan? Kita ada promosi besar-besaran di mana dekat kita punya Price Carnival. Kita buat dekat sebelah ni je. Dekat hotel di Batam. Tingkat 3A. Alright. Jadi sebelum kita pergi ke sana, kita nak bawa dulu tour kita punya office di mana hari ni syarikat Price International beribu pejabat di sini di Kuala Lumpur, Malaysia, dan kita ada banyak cawangan juga di luar negara. Kalau di Malaysia kita ada di Johor Bahru, di Kota Kinabalu, di Kuching dan juga di Penang. Kalau di luar negara kat mana? Ada banyak. Price hari ini telah membuka 28 cawangan antarabangsa, 32 stokis di luar negara dan juga 21 stokis di Amerika Syarikat. Afrika, Uganda, Poland, banyaklah. 80 lebih buah negara. Alright. Dan produk Aiteraken ni bukan kaleng-kaleng, di mana setiap testimoni yang dikongsikan bukan sahaja daripada Malaysia, bukan sahaja daripada Kelantan, daripada Johor, daripada KL, tidak. Daripada negara-negara ni lah. Dan pelbagai testimoni penyakit yang amat-amat yang kita tak sangka-sangka, yang begitu kronik, alhamdulillah diizinkan Tuhan, diizinkan Allah sembuh seperti sedia kala. Alhamdulillah. Saya percaya dalam ni banyak juga mendapat testimoni yang menarik. Betul-betul? Kalau tidak, anda akan hadir pada hari ini. Alright. Jadi terima kasih juga kepada Puan Norlela sebab apa sudi bekerjasama dengan syarikat untuk kita mengembangkan lagi produk kita supaya dapat membantu lebih ramai orang di luar sana mendapat kesihatan yang optimum. Alright. Baik. Sedikit perkenalan tentang kita punya board of director, terdiri daripada 4 pengarah. Silakan. Boleh kenalkan nama, asal daripada mana? Saya Penuhan Nabi Abdul Aziz daripada Kota Baru. Saya mengenal produk ni pas lah. Cuma bila beli tu macam pakai tak pakai, guna tak guna macam tak ni sangat lagi lah. Lepas tu sejak penghujung tahun lepas lah saya guna dengan orang kata dengan bersungguh-sungguh. Bila kita dah ada ilmu, kita dah tahu macam mana kan. Jadi yang terdekat ni, alhamdulillah saya dulu solat atas kerusi masa PKP lagi. Tapi dah rasa 3 minggu dah, nak sebulan saya boleh solat secara
Baru nampak lapu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Puan Rosmawati, asal daripada Kota Baru. Saya mula-mula diperkenalkan pada anak Tera ni oleh Puan Nora Nawi. Saya mula-mula sekali yang pertama sekali dicuba oleh Puan Nora Nawi masa acara ni ada kat Kelantan. Masa saya ni pengidap diabetes selama 25 tahun. Ada penyakit saraf lah. Jadi sebagai bahagian saraf-saraf ada macam ada kena operate dah. Ni tak rasa apa-apa. Tapi tidak kata jadi 100% lah. Lepas tu dia itu serai pula tangan kiri ni. Macam gatal tu siapa dari daging tu. Siapa nak tidur malam tak boleh. Lepas tu masa saya ni selalu berhubung dengan Puan Nela ni. Sebab dia pun macam jiran lah. Lepas tu satu kali tu saya masak kat dia. Cakap kata Kak Ruh tak sihat kata. Lepas tu dia kata tak apalah Kak Ruh. Dia kata dah pergi kat rumah. Dia kata pergi masa tu lah mula-mula kena air darahnya. Dia pergi rumah dia belur tu tangan saya kata ni memang tak ada. Lepas tu saya ni diabetes kena insulin sentiasa kena pergi jumpa doktor naik semua sampai 34 unit. 34 unit tu pergi sekali lagi tu doktor cakap kena naik lagi lah Kak. Balik mikir kata sampai bila macam ni kata. Lepas tu saya start belur perut ni. Insulin saya tu turun daripada 26 kadang-kadang saya tak insulin pun. Kalau saya tak makan nasi saya tak insulin pun. Jadi semakin membaik lah. Lepas tu saya kecil manis ni dia segar macam anggota badan kita ni kan. Kalau saya kena sesemua saya pakai batuk. Kalau saya batuk saya mesti kena bergantung pada antibiotik. Kalau tak makan antibiotik memang tak sembuh. Lepas saya buat belur diperkenalkan dekat Itira ni, saya belur kat dada tu. Daripada saat tu lah saya tak pernah bergantung kepada antibiotik. Kalau saya batuk pun saya hanya belur je. Belur memang jadi. Jadi nak cakap banyaklah keajaiban sampai kita ikhtiar lah. Doa dengan Allah macam tu lah. Saya nak cakap tu lah. Tapi banyaklah kelebihan. Mata saya ni tahun 2021 saya ada katarak, kena buat operate. Lepas tu pergi sekali lagi setahun lepas tu doktor cakap Kak kena ada pendarahan
sebelah kiri ni kena buat pula, kena operate pula. Lepas tu saya blur dengan ni. Daripada doktor nak buat operate tu, dia cakap tunggu dulu, dia kata sebab nak patah dulu sebab daripada ada pendarahan tu jadi pendarahan pun tak ada, dia kata. Itulah saja yang kongsi. Maaf. Saya nak tahu yang tadi yang kongsi tadi Puan Rana dan Puan Rosmati masih bekerja ke atau bagaimana? Saya tu di rumah. Di rumah. Macam mana? Kerja sendiri. Okey, kerja sendiri. Jadi sebenarnya kita berniaga ke, kita bekerja ke kan, semakin kita berusia mesti ada cabaran dia, betul tak? Setiap orang individu cabaran berbeza-beza. Ada yang sakit A, ada yang sakit B, ada yang sakit A dan B, betul tak? Ada yang kurang bernasib baik A, B, C dan D dan E kan. Jadi macam-macam penyakit yang ada sebenarnya. Jadi kalau kita melihat alat ni, ini adalah satu kaedah rawatan alternatif yang mana kita boleh ikhtiar di samping kita menjaga kita punya makanan, kesihatan, senam yang macam Puan Nurila bagi tahu tadi kan. Panjang cara. Jadi saya pun sendiri walaupun masih berusia 25 tahun, 10 tahun yang lepas kan, pun banyak juga masalah sebenarnya kan. Kalau kita tak jaga, terutamanya kalau hari-hari makan fast food, hari-hari gula, banyak makan kan, memang kena jagalah. Macam hari tu saya berkongsi tentang bagaimana persediaan untuk menghadapi menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Banyak saya tekankan dengan banyak minum air yang telah pun dichargekan dengan air terakhir. Sebelum kita nak minum tu, kita charge lah dalam seminit, 2 minit. Kalau nak senang, kita charge 1 jam kan, senang. Kita charge, kita minum. Apa sebenarnya kelebihan kita minum air terakhir ni? Sebab air ni dia telah pun di-charge. Apabila dah tercharge, molekul air tu akan menjadi lebih halus. Dan kemudian testimoni dan juga yang apa yang saya katakan tadi, laporan ujian keselamatan tadi. Okey, kita lihat. Dia nampak ramah sikit. Gambar mesti. Lambai. Saya bayar dulu. Dia pakai masa kita duduk kelas tu, dia pakai dah ada tak sampai berapa minit, 20 minit pun. Dia orang hilang sakit dia ni. Ya betul enggak? Betul. Hilang ni bengkok. Nanti ada tu air Fairul tadi. Dia yang karena supaya ada warna untuk lengan saya kita pakai lengan yang sudah dibuka selain dia bisa betul nak masa tu dia nak terang Ni kena akak ni kena akak. Yang bagi yang kena
Video. Nasi ayam ke apa ni? Highland. Highland ke Ni hadah ni. Nasi ayam. Mari tolong. Makan nasi ayam. Terus dia orang payung. Oh, jadi molek. Jadi. Si ayah sehu. Sipir. Clear. Bagus buat Kelantan ni. Kali. Naik ni. Ni lift. 3. Naik. Oh, A tu Cina 3A. Pak tak boleh ayat suai. Pak gue. Ah. Oh, ya pak tak ada. Ah. Itu kakak. Kalau masuk mana? Tu. 看之前的吗？这个是你们。对呀。Sini lu. Ni ambil gambar. Nathan. Filipin. Pening. Ini dia. Free boleh free. Ada Thai.
pistol ball. Okay? So energy, you no need blow. Biasa kita blow kan. Kalau ini ada tak payah blow. Okay? Ini air biasa. Okay? Ini air biasa. Ini berat lah. Berat lah. Berat lah. Berat lah. Berat dia tak senang habis senang. Betul. Tangan saya tak gerak ah. Ini air biasa. Pada energi ya dia tak gerak punya. Dia tak ada gerak. Okay. And the section game number 2. Karena ada pistol ball. Air terakan circle game. Right, air terakan circle game. Get with silver wonder and respect dining room and prize speaker. And shooting. Tangan tak gerak ah. Tangan tak gerak ah. This is Terahood. It's called, you know why Terahood is Christian? They made it a You no need blow. Sama kata. Dining room and also prize So this is energy tester. So With this one, got energy. After awak minum, so you can try. Jadi Oxitec. Ni Oxitec. ini yang blow saja. Blow saja dia pun ada energy. So this is not oxygen machine. Apa yang kita minum? Test oxygen level. You can test it. Mesti mau ikut jam. Kalau tengah ini lah, dia lebih besar lah dia gerak. So when you increase this, and you can try the Oh. Special promotion for kids. You buy one can to get one can. Hai. You buy 25 ringgit, you can get one can. Dekat gini. And we have promotion for our official. You buy one set, you get two sets for free. And now we have a 80% networking guide. You buy free. And after that, we have a lemon water promotion. Free. Special, a big special promotion. You buy that, you can get that for free. You buy 20, you get 30 for free. And so we have also stand for beer. And so we have red wine and for wash. So you can get promotion for red wine chip card, and also you can join the lucky draw. Okay? And put all our friends, you can get copy of floor. Boleh.
Ha. Tu. This is no ordinary crystal ball. Ambil luar. Ada ambil lagi. Unique, powerful, and full of life's energy. Crafted using cutting-edge crystal fusion technology, this terahertz energy ball is made to an ultra-high temperature of 1,800 degrees Celsius. Okey dah. Combining energy stones formed over billions of years Ni ada lagi ni. types of rare elements. It generates a powerful energy field that deeply influences water, air, plants, soil, and the human body through energy vibrations. Ni 12 The hari ada. terahertz energy ball instantly purifies water, Kupon 12 hari ada. restructures water molecules, and refines water flow, relieves stress, enhances sleep quality, and supports overall well-being. This energy ball embodies powerful positive energy, rapidly enhancing your magnetic field while eliminating surrounding negative energies. It uplifts the spirit, fosters harmony. World statistics shows that 54% of the population is facing deadly consequences from these diseases. The reason why people are suffering from chronic diseases is because Impact Training and Carnival 2025, where business meets excitement, where learning meets fun, and success is not just a goal, but a guarantee. I thought yours. Before we get started, allow me to introduce myself. My name is Nika and I'm excited to be your MC today. I have the directors on track, Dr. Stephen, Dr. Jimmy, Mr. Go and Mr. Casey, all leaders and partners. Good afternoon. I am Luna Shalom from Satira. First of all, I'm really grateful to have this opportunity to collaborate with Thrive, and thank you, Mr. Go, for his recognition. Let me briefly introduce. Satira is a biotechnology company that specializes in result of Golden Plan Research, tengok ada show protect the liver. Jangan tanya saya lah, GOT, GPT and so on. Bila saya tanya anak saya, mak bukan doktor, tak payah nak tanya banyak. Now, when we promote product, be careful kita bukan, we are not a doctor, medical doctor, whatever. You don't have to be too technical. Because remember, when you sponsor people also, the person also, hari ini anda dapat satu ilmu rahsia alam tenaga alam semesta di mana banyak orang tidak mengetahui apakah rahsia sebenarnya bagaimana kita untuk sihat mental, fizikal, spiritual dan emosional kita. Baik, kita teruskan kita punya semahat. Okey, boleh ya? Softlock itu belakang itu panel. Akak di isteri ada ni. Softlock itu panel. Okey, semua nampak saya tak? Boleh nampak? Jus. Okey, foto first. Tak mata ya. Video. Kita cakap Malaysia Impact. Yes. Boleh? Malaysia Impact. Yes. Okay, ready? 1, 2, 3. Malaysia Impact. Yeay! Macam tak sedar ya.
Jumpa lagi. Alright. Ha? Gak dia? Yeay, hari ni yeay. Ya, yeay. Mana di mana? Lapar ơi. Weh, nak free. Cuci barang tadi. Ya, testimoni hotel Gano, promosi Gano ini. Hari ini start pada tengah hari tadi, mula-mula sampai sini, sampailah ke saat ni lah, ke petang saat ni lah Kanada Sama merupakan satu pengalaman menimba ilmu yang amat-amat baik sekali. Walaupun kita dah dengar beberapa kali sebelum ni, tapi pendedahan pada hari ini rasanya adalah yang terbaik lah setakat ni. Lebih jelas dan banyak perkara, isu-isu baru yang timbul-timbul tu dapat dijawab oleh penceramah pengarah teknikal dan sebagainya hari ini. Dan kita amat berterima kasih ada sesi Golden Claim hari ini. Yang kita terdapat penerangan yang baik sebelum ni. Hari ini alhamdulillah Golden Claim kita tahu satu suplemen yang amat baik, utamanya dari segi menyucikan hati, darah dan sebagainya. Alhamdulillah petang ni semuanya berlaku dengan baik sekali. Moga-moga jadi titik penggerak kepada kita untuk bergerak lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Suasana karnival ni okey tak Cik Kamal? Karnival, hotel. Alhamdulillah okey. Bintang 5 kau bintang berapa nak beri hotel? Hotel saya rasa kalau saya lah 5 bintang lah kita bagi kepada tempat seminar dan sebagainya. Exposition bagai-bagai dan sebagainya tu molek-molek belaka. Promosi bagai-bagai berbaloi tak? Okey, berbaloi. Terutama sekali spek MV, spek Aurora, saya diskaun tu molek lah. Bagi sesiapa yang berkehendak untuk memiliki spek-spek tu, this is the best time lah untuk ni, dengan diskaun yang tinggi dan sebagainya. Harap semua orang bermanfaat lah daripada musafir kita hari ni, insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah program Kota Baru ke Kuala Lumpur ke hotel apa? Hotel apa nama? Hotel Viva. Hotel Viva. Yang program apa ni price dia. Price. Alhamdulillah. Rasanya beruntunglah kerana terpilih untuk kesini dengan secara tidak dirancang. Dapat orang panggil ilmu yang banyak, majlis ilmu yang banyak daripada perkongsian daripada orang hebat lah. Yang pertamanya
Siapa dia tak ada mula-mula ni? Pertama Kita nak dengan pencuci wanita tu. Apa nama? tak ingat nama je Tak tapi ingat nama dah. Yang keduanya Golden Clam. tak ingat nama. Tak ingat Tapi, nama. malah ada. Di antara yang terbaiknya ialah Dr. kalau Somma. bagi saya yang terakhir iaitu Dr. apa? Dr. Somma. Dr. siapa? Somma. Dr. Somma. Dan alhamdulillah saya pun macam dapat rawatan lah secara peribadi dengan dia. Itu apabila masalah sakit lengan ni bermula daripada 2017 lagi. Hari ni dapat rawatan, dia buat sikit lah apa ni untuk lengan tu dan alhamdulillah dengan segeranya pulih. Dan hari ni dapat merasakan pakai gelai ni, gelai apa ni? Bengal. Bengal. Skala Bengal. Yang juga berfungsi lebih kurang dengan terakhir sikit. Ya. Berfungsi lebih kurang Tenaga. sama lah. Cuma ni tenaga bergerak. Dapat tenaga bergerak apabila kita pakai ni jalan ke mana-mana pun maka kita akan dapat tenaga. Kalau guna terahas tu kita mesti ada tempat untuk dapatkan elektrik lah untuk dapatkan daripada sumber elektrik baru kita dapat. Jadi alhamdulillah sepanjang seharian dia pakai ni keputusannya alhamdulillah dengan pun dan bahagian lain pun rasa bertenaga. Dan dari segi hotel pun alhamdulillah. Berapa bintang nak bagi hotel? Hotel berapa bintang nak bagi? Bintang tu dia ada bintang dia. Ada. Hotel ni. Wow, 5 bintang. Dari sepanjang pengalaman menghadiri majlis ni, contohnya bermula daripada pukul 2.30 hingga 6.30 petang, macam saya kan tak pernah terlelap mendapat ada info dari segi kesihatan tu dari masing-masing punya produk berkongsi tentang produk yang beberapa perkara pagi ni. Contohnya ada 4 perkara rasanya tidak pernah tak melelakkan mata dan rasanya tidak tak miss walaupun satu daripada ilmu ke. Alhamdulillah sangat orang kata tak rasa letih, tak rasa lengah, tak rasa mengantuk. Mungkin disebabkan pakai gelai juga dan juga minum air oksigen Betul. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Prive ni dan juga alat-alat untuk belur kesihatan apa semua ni mesti semua sebuah rumah mesti ada memiliki satu sekurang-kurangnya. Betul. Setakat itulah sekian, terima kasih. Terima kasih. 3. Lama. Sini dulu. Oh. Pergi Kaabah lalu. Sini ke apa nak? Tu bah tu. Bah. Bila lu situ? iPhone. Apa je tadi dia? Saya balik. Bye-bye, balik Kelantan. Selamat. Bye. Ha? Oh, 2 orang tu? 2 orang ni kat. Bye-bye dulu. Bye-bye dulu. Bye-bye mati kecil hari. Takut you pergi makan. Dah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertamanya ucap terima kasih banyak atas sokongan. InsyaAllah untuk
lain kali semoga kita boleh lagi lah Dekat sikit, Mat. rombongan begini yang pentingnya ukhuwah yang penting ukhuwah. Macam sekarang ni kita antara satu sama lain ni bukan saling kenal mengenal, tapi dengan adanya orang kata peluang macam ni kita boleh berukhuwah lah. Jadi dan semoga kesihatan yang mental kita kan, kita perlu juga dengan emosi kan, dengan adanya orang kata peluang kita nak bersama-sama ni dia boleh release boleh macam tu habis lah kata kapok sabuk kau kerja dalam kepala sekurang-kurangnya dalam tempoh 1 hari ni kita boleh tahu kan. Dan semoga kita boleh kekallah bersahabat lah yang penting. Dengan platform ni kita dipertemukan dan semoga kita boleh berukhuwah sampai bila-bila. Jadi saya ucapkan terima kasih dan harap maaf lah atas segala kekurangan apa-apa pun. Memang saya pun tak sangka, tak suka. Dalam tempoh hanya kita orang pun dapat seminggu ya. Diberi tahu tentang dokumentasi lagi. Saya kata ini macam mana dia kata tuan ni dapat kau orang sebut tebah nak mari kau lupa dekat dengan poso pula tu Dalam seminggu. dalam masa seminggu. Memang sebelum ni tahun lama dah, tapi kita orang tak minat nak mari sebab dekat dah dengan poso. Saya takut nak kubur tapi dah moga macam excited, rasa macam ada sesuatu lah sini kan untuk kita boleh beritahu. Kita pun biarlah dalam seminggu ni terang alhamdulillah lah, memang tak suka sungguh kan. Ni lah kata kuasa Allah lah mengatasi segala-galanya kan. Jadi saya rasa itu saja. Jumpa lagi lah. InsyaAllah kita akan buat program sebelum puasa ni, kita buat show sekali di hotel apa? Al-Kathiri. Jadi boleh ajak ramai-ramai lah orang-orang member-member untuk nak tahu tentang ni persiapan untuk Ramadan lah. Kurangnya dengan menggunakan Hitera ni boleh pergi semaya terawih, boleh sehat. Kalau ada gastrik dari puasa, InsyaAllah boleh puasa. InsyaAllah sekian dulu. Jumpa lagi di Paseho di Kelantan. Tata. Tak tutup ni. Tak mati lah. Tak tutup ni. Air bawah dah macam. Air bawah tarik depan gitu. Makan mana? Tahu makan mana? Tengah jalan. Lepas jauh. Baby, mama baby. Boleh balik. Sampai mana? Jauh ni jalan ni. Kita kena tengok ni juga ni. Tapi nak ambil kau tengah Mr. Jim.